Betul ke di Kedah dah ada stadium bertaraf JDT? MB Sanusi yang umum untuk buat stadium ni? Aku orang Kedah, gang. Aku ikuti dengan rapat jugalah isu stadium bertaraf JDT ni. Apa yang aku boleh kata lah mengikut fahaman aku, isu stadium bertaraf JDT ni, gang, asalnya aku tengok dia bermula daripada Tan Sri Daud Bakar. Tan Sri pi melawat JDT, gang. Dia terinspirasi daripada pencapaian JDT, antara kelab yang terbaik dalam Asia, betul tak? Jadi balik daripada lawatan Tan Sri ni, maka Tan Sri buat satu proposal, buat satu cadangan untuk membina stadium bertaraf JDT tu. Nilai proposal tu 70 juta. Waktu Tan Sri buat pengumuman ni, hampa boleh tengok, geng, termasuk aku sendiri, betapa seronoknya rakyat Kedah bila tahu perancangan Tan Sri ni. Kita boleh bayang lah macam mana impact dia untuk negeri Kedah nanti, betul tak? Jadi KDAFC melalui owner dia Tan Sri Daud Bakar propose dekat kerajaan negeri, dan kerajaan negeri cadangkan KDAFC untuk mohon kepada MPSP, Majlis Perbandaran Sungai Petani. Tak silap aku, waktu tu memang MPSP dah pun ada sebuah tapak yang dah selesai pengambilan tanah dia. Jadi seolah-olah orang mengantuk di sorongkan bantal lah, betul tak? Jadi bermulalah usaha KDAFC yang diketuai oleh Tan Sri Daud Bakar untuk membina sebuah stadium bertaraf JDT di Kedah. Setelah beberapa lama usaha daripada KDAFC untuk cari sponsor ni, geng, masih lagi tak dapat tau sponsor-sponsor ni. Jadi KDAFC minta tolong kerajaan negeri untuk umumkan kesediaan kerajaan negeri untuk menyediakan tapak kepada KDAFC membina sebuah stadium bertaraf JDT. Tujuan dia hanya satu, iaitu ingin menarik sponsor, geng, ingin menarik pelabur-pelabur. Jadi KDAFC minta kepada kerajaan negeri untuk umumkan yang kesediaan kerajaan negeri ni menyediakan tapak. Itu yang ada pengumuman tu. Kat sini yang anak-anak non, para wala non duk spin isu ni. Depa kata kerajaan negeri yang umum untuk bina stadium bertaraf JDT tu. Padahal sebenarnya perancangan tu daripada KDAFC. Aku ambil contoh lah, JDT, Perak FC, KL City, kelab-kelab ni kalau ada masalah kita kaitkan dengan kerajaan negeri tak? Kalau lah ni contoh, kalau kelab-kelab ni bermasalah, walanan kaitkan tak sekali MB ataupun kerajaan negeri kelab-kelab lain ni? Jadi samalah macam KDAFC ni. Kat Kedah ni pun kelab dah swasta, ada owner dia yang uruskan kelab bola ni. Jadi pasal apa nak kaitkan dengan kerajaan negeri lagi? Inilah mainan budak-budak PH ni, kan, budak-budak Jcom mereka ni. Jadi orang Kedah, rakyat Malaysia, faham tak lagi tak mana yang walanan-walanan duk spin ni? Aku yang cerita macam ni bukan nak salahkan KDAFC bawah Tan Sri Daud Bakar, bukan. Aku cuma nak cerita perkara duduk yang sebenar saja. Mereka duk cari ni isu-isu kat Kedah ni, sampaikan kalau Makcik Kiah jatuh longkang pun salah MB. Jadi selesai dah lagi satu kekeliruan untuk orang Kedah ni. Apa boleh tengoklah, orang yang duk main isu ni semua bukan orang Kedah pun. Depa ni main duk buat pala tahu ke Kedah ni tu, macam one day depa punya Saitro tu. Untuk akhir katanya aku nak tanyalah, stadium bertaraf JDT tak dibina di Kedah pun beras tempatan hilang ke? Menyebabkan harga diesel naik RM1.25. Tu punca dia. Okey, selesai dah lagi satu kekeliruan. Aku cuma cerita kali ni, tak ada soalan, tak ada tuduhan. Aku cuma cerita untuk negeri aku, negeri Kedah ni. Dan semua info-info ni boleh didapati di media sosial. Hampa cari saja, hampa type saja. Info sekarang semudah di hujung jari, geng. Okey? Ada juga yang nak percaya mangkuk-mangkuk.